Saya Cikgu Tabita. Dalam video ini, mari kita lihat langkah terbaik yang mudah faham untuk menyelesaikan soalan 1 masteri kendiri dalam buku teks muka surat 248, bab 9, garis lurus. Raja di sebelah menunjukkan segi 4 selari yang dilukis pada suatu sata kartes yang mewakili kedudukan rumah kamal, sekolah, klinik dan restoran. Diberi skala ialah 1 unit bersamaan 1 km. A. Hitung jarak dalam km di antara rumah kamal dengan sekolah. B. Tentukan koordinat bagi restoran. C. Hitung jarak dalam km di antara rumah kamal dengan restoran. D. Tentukan persamaan garis lurus yang menghubungkan sekolah dan klinik. It's always a good practice to baca semua soalan sekaligus supaya kita dapat gambaran penuh tentang kehendak soalan. Sarta kartes bermaksud ini gambar raja 2 dimensi, iaitu ada paksi X dan paksi Y sahaja. Jom kita mula dengan soalan A. Untuk soalan A, kita diminta hitung jarak di antara rumah kamal dengan sekolah. Poin sekolah atau koordinat yang diberikan ialah 5, sifar. Dan koordinat rumah kamal ialah -1, sifar. Nilai Y adalah sama bagi kedua-dua koordinat ini, iaitu sifar. Ini bermaksud kedua-dua titik ini berada di atas paksi X. Dengan demikian, kita hanya perlu hitung perbezaan nilai pada paksi X, iaitu 5 tolak -1. Hasilnya ialah 6 unit. Cikgu lukiskan garis tambahan untuk membantu kalian bayangkan jarak unit pada paksi X. Diberi skala 1 unit bersamaan 1 km. Maka jarak antara rumah kamal dengan sekolah ialah 6 km. Soalan B minta kita tentukan koordinat bagi restoran. Di manakah letaknya restoran? Restoran terletak di sebelah barat klinik. Kita juga diberitahu gambar raja ini ialah segi 4 selari. Ini bermaksud panjang sisi kedua-dua garis selari adalah sama. Dengan demikian, kita boleh membuat konklusi bahawa jarak mengufuk antara restoran dengan klinik adalah sama dengan jarak antara sekolah dengan rumah kamal, iaitu 6 km. Untuk mendapatkan koordinat restoran, kita cuma perlu fokus kepada nilai X. Nilai Y pada koordinat restoran adalah sama dengan klinik kerana kedua-dua titik ini berada di atas garis ufuk atau horizontal line yang sama, iaitu 4. Maka, nilai X untuk restoran ialah 2 tolak 6. Mengapa tolak? Sebab restoran terletak di sebelah barat klinik. Jika objek berada di sebelah timur, maka kita tambah jarak tersebut. Nilai X ialah -4. Kita tulis koordinat restoran dengan buka braket, -4, 4 dan tutup braket. Soalan C pula minta kita hitung jarak antara rumah kamal dengan restoran. Garis yang mana tu? Ia, garis lurus yang menghubungkan titik -4 dengan titik -1 sifar. Maka, cikgu ekstrak keluar garis tersebut supaya kalian dapat lihat dengan lebih jelas. Ini jarak yang diminta kita hitung. Rasa-rasanya, apakah tip atau petua yang boleh kalian gunakan? Cikgu bagi satu clue. Nampak tak segitiga? Ini satu segitiga bersudut tegak. Tepat sekali, kalian hebat. Kita aplikasikan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras menyatakan bahawa kuasa 2 hipotenus adalah sama dengan jumlah kuasa 2 kedua-dua sisi yang lain. Maka, X kuasa 2 bersamaan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. X ialah panjang hipotenus. Selesaikan persamaan, maka
X ialah 5 km. Untuk soalan D, kita diminta tentukan persamaan garis lurus antara sekolah dan klinik. Garis lurus yang mana tu? Yang ini, yang mana cikgu telah ekstrak keluar bersama koordinat-koordinatnya. Secara generalisasi, persamaan garis lurus boleh ditulis sebagai Y bersamaan MX tambah C, yang mana M ialah kecurunan dan C ialah pintasan pada paksi Y ataupun pintasan Y. Untuk mendapatkan kecurunan atau M apabila dua koordinat telah diberikan, maka M ialah Y1 tolak Y2 bahagi X1 tolak X2, yang mana X1, Y1 ialah koordinat sekolah, manakala X2, Y2 ialah koordinat klinik. Kita mudahkan pengangka dan penyebut. Akhirnya M ialah negatif 4/3. Dengan menggunakan nilai kecurunan yang telah kita hitung, iaitu negatif 4/3, dan set nilai koordinat klinik, maka kita dapat 4 bersamaan negatif 4/3 darab 2 tambah C. Kita selesaikan persamaan ini dan hasilnya C ialah 20/3. Mungkin ada kalian yang tanya, boleh tak kita guna set koordinat yang satu lagi, iaitu koordinat sekolah? Boleh, tak ada masalah. Kerana kedua-dua titik ini terletak di atas persamaan garis lurus yang kita cari. Jadi, mana-mana titik atau koordinat yang digunakan juga akan memberikan jawapan yang sama. Sekarang, kita telah dapat kedua-dua nilai M dan C. Kita perlu masukkan nilai M dan C untuk membina persamaan garis lurus antara sekolah dan klinik. Kemudian, tukarkan kepada bentuk AX tambah BY bersamaan C ataupun X per A tambah Y per B bersamaan 1. Persamaan garis lurus antara sekolah dan klinik ialah Y bersamaan negatif 4/3 darab X tambah 20/3. Seterusnya, darab 3 ke dalam persamaan, iaitu bahagian kiri kita darab 3 dan bahagian kanan juga kita darab 3. Maka jawapannya ialah 3Y tambah 4X bersamaan 20. Ini jawapan untuk soalan D. Bagi kalian yang gemar kaedah yang lebih mencabar, sila ikuti kaedah kedua yang akan cikgu kongsikan. Kaedah ini menggunakan dua titik yang diberikan untuk membina dua persamaan. Untuk titik klinik 24, maka kita dapat persamaan 1, iaitu 4 bersamaan 2M tambah C. Kemudian kita gunakan titik sekolah 5 sifar dan dapatkan persamaan kedua, iaitu sifar bersamaan 5M tambah C. Jadi kita ada dua persamaan 1 dan persamaan 2. Selesaikan persamaan serentak, maka kita dapat nilai M ialah negatif 4/3. Sama right dengan kaedah 1, kaedah yang sebelumnya. Gantikan nilai M ke dalam persamaan 1 dan C kita dapat 20/3. Juga sama dengan kaedah yang pertama. Masukkan nilai M dan C dan jangan lupa tukarkan ke dalam bentuk persamaan garis lurus yang boleh diterima, iaitu 3Y tambah 4X bersamaan 20. Ada antara kalian yang feedback kaedah kedua lebih mudah, kerana kita tak perlu ingat formula kecurunan. Jadi, up to individual. Nasihat cikgu, pilih kaedah yang mudah faham bagi kalian dan tak perlu hafal banyak-banyak formula. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Bye.